Pada 18 Disember 2025, PIKDM genap 6 tahun melaksanakan amanah dalam bidang kebajikan, pendidikan dan kemanusiaan. Perjalanan ini dibina atas kesedaran bahawa kerja kebaikan memerlukan disiplin, ketekalan dan keupayaan untuk terus bertahan. Dengan izin Allah dan sokongan para penginfak budiman, PIKDM terus melangkah memberi manfaat kepada komuniti yang memerlukan. Sejak 2019, setiap inisiatif PIKDM bukan sekadar projek, tetapi tanggungjawab berterusan kepada masyarakat, khususnya golongan terpinggir. Projek Ramadan PIKDM dilaksanakan secara konsisten di seluruh Malaysia dan luar negara menjangkau puluhan ribu penerima bantuan setiap tahun. Projek Korban PIKDM menyantuni komuniti di Malaysia dan pelbagai negara termasuk Afrika, Asia dan Timur Tengah. Projek Angkat PIKDM menjadi pelaburan jangka panjang dalam pendidikan, menyokong pelajar dan guru di pelbagai lokasi terpilih. Melalui misi kemanusiaan PIKDM, bantuan segera disalurkan kepada komuniti terjejas di dalam dan di luar negara. Projek Al-Quran dan Iqra' PIKDM memastikan akses kepada bahan pembelajaran asas Islam untuk madrasah dan komuniti yang memerlukan. Projek Air Bersih PIKDM membantu komuniti yang berdepan krisis air melalui penghantaran lori air dan pembinaan tangki tadahan hujan. Projek Bina Masjid dan Surau PIKDM menyediakan ruang ibadah dan pembangunan rohani untuk komuniti setempat. Projek Bina Madrasah dan Asrama PIKDM menyokong pembelajaran jangka panjang dengan penekanan kepada kelestarian pendidikan. Dan melalui projek Bina Telaga dan Perigi PIKDM, ratusan sumber air bersih telah dibina demi kesejahteraan komuniti. Inilah 6 tahun perjalanan PIKDM membina sistem melaksanakan amanah dan memperluaskan manfaat secara berperingkat. Setiap pencapaian ini terasih dengan izin Allah dan sokongan para penginfak budiman. PIKDM, amanah yang terus dibina.